Baiklah, hari ini kita akan mengupas satu konflik yang bukan sahaja menguji sebuah negara, tapi sebenarnya telah membentuk Malaysia moden yang kita kenal sekarang. Semuanya bermula di sini, bukan dengan pengisytiharan besar-besaran, tapi dengan 3 das tembakan yang membunuh 3 pengurus ladang Eropah. 3 tembakan inilah percikan api yang akhirnya membakar seluruh tanah Melayu selama 12 tahun. Tapi macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Sebenarnya kan, benih-benih konflik ideologi ni dah lama ada, dah lama terpendam, jauh sebelum tembakan pertama lagi. Inilah dia, api dalam sekam. Okey, di tengah-tengah semua ni ada satu ideologi yang sangat kuat, komunisme. Senang cerita, ia adalah satu fahaman yang nak semua kekayaan dan ekonomi negara dikawal oleh kerajaan, bukan jadi milik individu. Jadi, macam mana idea ni boleh bertukar jadi satu pasukan gerila yang sangat digeruni? Ceritanya menarik. Ia bermula sebagai idea-idea dari luar pada tahun 20-an dan menjelang 1930, ia dah jadi parti rasmi. Tapi, titik pusingannya, dan inilah ironinya, berlaku masa Perang Dunia Kedua. British, sebab terdesak nak lawan Jepun, telah melatih dan bagi senjata kepada gerila PKM. Tanpa sedar, mereka sebenarnya sedang mencipta musuh mereka yang paling hebat. Lepas perang tamat, senjata dan latihan yang sama dihalalkan semula kepada British. Dan dari situlah konflik yang dah lama membara di bawah permukaan ni akhirnya meletus jadi perang terbuka. Inilah detik darurat diisytiharkan. Matlamat utama PKM sekarang ni dah sangat-sangat jelas. Mereka dah tak main lagi dengan propaganda atau kesatuan sekerja. Tidak, mereka dah buat keputusan untuk tawan negara ni, guna kekerasan dan tubuhkan sebuah republik komunis. Strategi diorang ni bukan setakat perang gerila dalam hutan tau. Ia adalah satu serangan total untuk lumpuhkan negara. Kita boleh tengok kat sini. Diorang serang naji ekonomi, ladang getah dan lombong biji timah. Diorang potong talian hayat negara, sabotaj infrastruktur. Dan yang paling menakutkan, diorang bawa perang ni terus ke depan pintu rumah orang awam, sasar sesiapa saja untuk sebarkan ketakutan. 80. Satu angka yang nampak biasa je tapi ia bawa maksud yang sangat besar dalam konflik ni. 80 buah lombong biji timah diserang. Ini bukan sabotaj biasa-biasa. Ini adalah serangan terancang untuk hancurkan tulang belakang ekonomi tanah Melayu. Tujuannya untuk tunjukkan yang kerajaan British tak mampu nak lindungi aset paling penting negara. Dan kalau ada satu saat yang betul-betul tunjuk betapa teruknya keadaan masa tu, inilah dia. Cuba anda bayangkan, pegawai British yang paling berkuasa di tanah Melayu, Sir Henry Gurney, dibunuh dalam satu serang hendap. Mesejnya jelas dan menakutkan. Kalau mereka boleh sampai kepada dia, tak ada siapa-siapa pun yang selamat. Sebagai tindak balas, kerajaan tak duduk diam. Mereka lancarkan satu strategi yang menyeluruh sebab mereka sedar nak menang perang ni, kekuatan tentera sahaja tak cukup. Kerajaan tahu mereka tak boleh lawan perang hutan ni dengan cara biasa. Jadi, mereka kumpulkan satu pasukan yang memang luar biasa. Ada special constables untuk jaga ekonomi, ada home guard untuk pertahanan kampung. Tapi senjata rahsia mereka, kepakaran orang asli. Pasukan macam Senoi Perak dan Sarawak Rangers ni, mereka boleh baca hutan tu macam kita baca buku. Satu kemahiran yang tak ada tentera moden boleh tandingi. Tapi kan, senjata kerajaan yang paling ampuh sekali bukannya senapang, tapi satu idea. Namanya Rancangan BRICS dan rancangan inilah yang mengubah segala-galanya. Ideanya memang radikal, berhenti kejar gerila dalam hutan semata-mata. Sebaliknya, putuskan talian hayat mereka dengan rakyat. Jadi, macam mana nak buat pemberontak ni kebuluran? Logiknya simple je sebenarnya. Pemberontak perlukan makanan, maklumat dan orang baru daripada penyokong mereka, iaitu Min Yuan. Rancangan BRICS ni putuskan hubungan tu dengan memindahkan ratusan ribu penduduk ke penempatan baru yang dikawal ketat, yang kita kenal sebagai Kampung Baru. Bila dah buat macam ni, aliran bantuan kepada komunis tersekat habis. Baiklah, sekarang kita masuk ke medan pertempuran yang paling penting sekali. Bukan di dalam hutan, tapi di dalam hati dan minda rakyat. Kata-kata ikonik daripada General Sir Gerald Templer ni betul-betul merumuskan strategi baru kerajaan. Kemenangan tak boleh dicapai dengan peluru sahaja. Ia mesti dimenangi melalui kepercayaan dan kesetiaan rakyat. Dan ini mungkin langkah yang paling berani dan paling kontroversi dalam keseluruhan perang ni.
Kerajaan buat satu pertaruhan yang sangat besar. Tengok nombor-nombor ni. Mereka bagi kerakyatan kepada lebih 1 juta orang Cina dan hampir 200,000 orang India. Tujuannya? Untuk tukar status mereka daripada pendatang kepada warga negara. Untuk bagi mereka sesuatu yang bernilai untuk dipertahankan. Sebuah negara untuk dipanggil milik sendiri. Satu lagi strategi psikologi yang memang bijak ialah sistem kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan yang masih ada ancaman komunis akan dikenakan perintah berkurung yang ketat. Tapi bila satu kawasan tu dah bebas dari komunis, ia akan diisytihar sebagai kawasan putih dan semua sekatan ditarik balik. Ini jadi satu ganjaran dan insentif yang sangat kuat untuk orang ramai bekerjasama dengan kerajaan. Pernah ada satu cubaan untuk berdamai melalui rundingan baling, tapi ia gagal. Sebab utamanya ialah kerajaan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman bertegas yang mereka tak akan sesekali iktiraf PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Ini menunjukkan walaupun mereka nakkan keamanan, mereka tak akan berkompromi langsung dengan ideologi komunis. Akhirnya, kita sampai ke bahagian terakhir. Apa kesan yang ditinggalkan oleh konflik selama 12 tahun ni kepada negara kita? Dari segi ekonomi, kosnya sangat-sangat perit. Cuba bayangkan, setiap hari, duit yang sepatutnya boleh diguna untuk bina sekolah atau hospital, habis macam tu je untuk perang. Duit untuk pembangunan negara, hilang ditelan konflik. Legasi darurat ni memang kompleks. Di satu sisi, ia sebenarnya mempercepatkan kemerdekaan negara. Ia juga mendorong penubuhan parti politik macam MCA untuk wakili kaum Cina. Tapi pada masa yang sama, tindakan memindahkan penduduk ke kampung baru yang kebanyakannya didiami oleh satu kaum telah mewujudkan pengasingan kaum yang kesannya kita masih boleh rasa sampai hari ini. Dan akhirnya pada 31 Julai 1960, selepas 12 tahun yang sangat panjang, berdarah dan penuh penderitaan, negara dapat menarik nafas lega. Perang telah tamat, darurat secara rasminya berakhir. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang penting untuk kita renungkan. Untuk mencapai kemenangan dan membina sebuah negara, banyak tolak konsu politik terpaksa dibuat kan? Contohnya macam melonggarkan syarat kewarganegaraan tu. Jadi persoalannya ialah, adakah pengorbanan politik seperti itu satu harga yang wajar dibayar demi mencapai keamanan? Fikir-fikirkanlah.